Sorry ya. Silakan. Terima kasih Tuan Petua. Tuan Petua, saya ingin mengangkat satu point of order, iaitu pada 1 jam yang lalu sekumpulan wanita yang mendakwa. Sebut kita bertangan, sebut dulu peraturan masyarakat mana. Saya ingin merujuk kepada ahli Parlimen Ampang. Peraturan masyarakat mana yang 30 rujuk ahli Parlimen Ampang kepada Tengkuasa Tata Tertib khas 36/12 sebab dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, saya ingin memaklumkan sekumpulan wanita Ampang telah dihantar oleh ahli Parlimen Ampang menceroboh rumah saya, membawa spanduk dengan berbagai-bagai tumahan dengan jeritan reformasi dan sebagainya. Teleponan polis sudah dibuat, tapi dewan ini apa-apa kita selesai di sini. Jangan biadab. Kalau nasib saya tidak ada, kalau saya ada, mungkin ada yang mati di situ. Jangan cabar saya, jangan jangan temberang. Kalau ini saya jangan temberang. Coba kalau mau. Jangan cabar saya. Masih kalau mau 3 orang pun kalau mau jangan temberang dengan saya. Apa masalah? Masalah pun cukup. Kenapa tangan? Kenapa tangan? Alia Bermat. Alia Bermat. Kalau kau laki-laki jantan, keluar kau. Alia Bermat. Ini melibatkan melibatkan nyawa keluarga saya. Ancaman ini tidak baik. Alia Bermat. Ini perbuatan biadab oleh ahli Parlimen Ampang. Tapi bahasa yang duduk yang berhormat. Ini batu pun beribahasa apa? Yang berhormat. Melibatkan penceroboh beribahasa bodoh. Alia Bermat duduk. Kenapa tangan duduk? Saya marah terus terang, dikacau rumah tangga saya, dikacau, saya marah. Satu kali lagi coba batu kalau berani ceroboh. Tengok siapa hidup. Alia Bermat duduk yang berhormat. Jangan kacau saya. Yo sarap. Yang berhormat. Yo sarap. Kau punya petungan nih. Yang berhormat. Kena bertangan. Yang berhormat. Siap. Batu. Alia Bermat yang lain. Alia Bermat. Sudah Alia Bermat. Alia Bermat, itu sebab seringkali saya ingatkan, apabila berhujah, Tan Sri, apabila hal dalam dewan ini selesai dalam dewan, kenapa dibawa pergi rumah? Yang berhormat, saya belum ini siap. Yang berhormat, belum saya siap bercakap. Biar saya bercakap dahulu. Itu sebab seringkali saya ingatkan, boleh berhujah berapi.